Dah keladi. Keladi. Oh. Sebab gapo kena buh faktor cabar dah keladi. Sebab apa Sopi? Sebab ia ada nitrogen. Oh, nitrogen ni. Ia ada baju nitrogen. Dia panggil bahasa kasih kata pui. Pui pusat. Pui pusat. Assalamualaikum semua. Hari ni saya duduk di kebun Sopi dah. Hari ni saya jalan kok ni nampak pohon pisang tu dak. Genah-genah orang tengok ni. Dak. Genah-genah ini tengok ni. Sekat dada itu buah dah dak. Sekat pingin sekat dada buah dah. Tengok tanya Sopi, kata cara-cara tahan pisang ni dia genah tu macam mana? Sopi. Ya. Tengok ni. Pohon pisang genah sangat dak. Tengok ni. Sekat dada jom kat ni jom. Nak tahu kata ya ada cara-cara tanam ke? Ada. Ya cara tanam. Benih tu misuan tapi cara tanam kan misuan. Ya benih tu ya ada benih pasal genah pak dah dah. Tapi nak buat genah lagi. Benih genah tu nak buat banyak lagi. Ya ada cara-cara ya. Ada cara ya. Tunggu tengok tu cara-cara tanam lagu mana. Mari. Aku alat apa ni? Okey. Alat apa ni? Ini faktor cabar. Faktor cabar. Dengan dalam tadi. Faktor cabar ni apa panggil? Tadi boceh. Mula-mula kita gali lubang dulu. Mula-mula gali. Gali lubang. Gali. Orang tanam pisang biasa apa kena gali lubang nah. Biasa apa kena gali lubang tak gali tanam lah mana. Yalah dah tak gali lubang tanam mana lah. Kita tanah tak boleh hati dah. Alat cukup tengok. Ni yang mudah tak kena korek. Tak kena main tangan kau dah. Tu. Ya awak kerja kaset pun buku upakan buku teknik teknologi sikit banyak dia kena guna ke. Untuk apa panggil tu mudah kita dah. Nak kita bangat cepat. Cepat. Boleh buat masa boleh buat lain-lain cara lagi. Bangat tu boleh. Dah. Kali boleh 40 sen ataupun 50 sen itulah dah. Kali. 15 sen. Okey. Dah. Kali sudah. Lepas tu ya. Kita fikir berung tanah sikit. Kena fikir lagi dah. Ya. Bila ya akar je turun dia mudah nak dia lega gitu dah berung-berung. Ni dia berung-berung sudah. Lepas tu kita ambil ni. Faktor cabar. Faktor cabar kita tengok tak ada harga duk. Dah keladi. Keladi. Sebab gapo kena buh faktor cabar dah keladi. Sebab apa Sopi? Sebab ia ada nitrogen. Oh, nitrogen ni. Ia ada baju nitrogen. Dia panggil bahasa kasih kata pui pusat. Pui pusat. Pusat dah. Pui pusat. Sot. Tengok tu. Jijik-jijik gini. Jijik we kemas. Jijik We kemas. Belum nak buah pisang. Lepas tu kamu tanah sikit. Lepas tu kamu sikit dah. Kamu dia sikit. Kamu. Dia nak buat we. Ya. Baju tu hidup bawah. Baju hidup bawah. Bila dia tumbuh akar tu. Ni kok bau. Ya kok makan baju apa dia. Paling bawah. Lepas tu baju kita boleh atas tu pun dia keduk makan. Keduk makan dah. Nak tu makan atas bawah. Atas apa boleh, bawah apa boleh? Lepas tu cara kita nak ambil anak pisang. Anak pisang. Buat tanam macam ni dia genah sebab dia tanam tu kau. Pas cara ambil anak pisang, kalau kita nak ambil tanam. Cara ambil tanam. Ni nak. Ya. Kita tak usah saya dah ya. Tak saya ke? Kalau kita saya dah dia tu nampak segar balik dah ya. Pas tunggu je. Kerak tu baik. Kerak tu baik dah. Kerak tunggu dia tu baik. Tak usah saya. Tak usah saya. Dia ada tunggu dia halus sekali. Dia halus sekali dah. Okey. Ni kedai ni dah. Taruh ni. Lepas tu kita ambil tanah. Mudah ya. Bawa kita tanah ni dia buat dia timbul akar semula tu banyak. Boh dah lihat kita sikit ya. Dia di lubang tu sikit jelah. Jangan ambil tanah hak asal bubuh tapi ambil tanah hak lain bubuh. Tak boleh ambil tanah asal. Ya sebab tanah hak di bawah ni ya
insi watu ya sikit. Oh. Baja ya sikit. We ingat kata baja ni hok duduk atas tanah ni ya setor ya. Oh, setor ya dah. Setor ya. Hak ada baja. Hok ya di baja lek. Maknanya lepas hari setor tu tak ada baja dah. Tak ada baja mana dah. Sampai tu akar hok nak pakai baja tu, dia panggil rak foi. Rak foi. Dia duduk di atas. Oh. Akar hok turun di bawah tu, hok dia panggil rak khaneng, rak. Kau lihatว่ารากแขนงรากแก้วtu dia untukยึดtak sewi pang balik ya. Oh, ada pakai baja tu rak foi dia. Rak foi. Kau duduk di atas tanah. Super dengan mulut dia dah. Pengang mulut. Mulut makan nasi itu kalau kita tu sebelum pakai mulut makan nasi makan dah. Hok ni nebula buah. Nebula buah apa? Tak tinggi pang dia. Tak tinggi. Oh, iya cara-cara tani ada juga nak dia. Hijau kemas. Hijau kemas dah. Sudah you high sikit mula-mula kalau biar je dah you. Tak ada juga dah. Sudah. Ya. Mudah sangat. Apa Ya. boleh guna pak top cawan apa dok tak ada pek. Pak top cawa yang ngenak. Yang ngenak. Tanah taruh. Kalau biar panas mek pak bawah bumi tak ada gapo sebab yo jadi baja. Jadi baja pula. Yo wak wi air tu lekat di wak wi tanah tu sejuk. Nah, mudah-mudah nah. Okey, boleh cuba buat ni. Ya. Mudah sangat. Mudah. Tak berapa perkara ni. Pak top cawan boleh cari pi air ke belana rak. Lepas tu dah keladi. Cawa daun keladi, daun pisang boleh belaka. Pupuk hodok nerah pun boleh ubah. Boleh juga. Boleh ubah. Kalau kita ambil bakar kara dah dah. Okey ni. Ya. Dah boleh tunggu buat insya-Allah. Dah. Naik buah boleh makan dah. Okey ni.